Nabi jawab, waman, siapa lagi kalau tidak Yahudi Nasara. Maknanya kita ni umat akhir zaman, Nabi kata pasti akan ikut Yahudi Nasara. Ikut Yahudi Nasara habis dah. Nampak? Baca Quran apa orang reti? Anak kita, orang muda-muda lah ni, dia ada beragak motosikal je, suruh baca surah. Tak ada. Kita dah reti dah surah berlomba motor. Mari baca Yasin ni 10 Syakban. Surat Yasin yang kecil habis dah. Dah habis terpaksa ambil Quran besar. Tak? Dia pun cari kat mana surah Yasin. Siapa kaisa tak jumpa. Perak nandang. Buta Quran terus. Hak surat Yasin tak apalah di depan kali. Hak surat Quran besar ni, siapa kaisa. Orang lain 3 kali Yasin tak jumpa. Kat mana? Duk cari Yasin. Dah balik kita bahan cari. Bahan raja kuih. Dah baca Yasin. Nampak apa mana ke dia? Tu ayah ha. Suka-suka lah buta kita Quran. Dah budak-budak muda, kau buta lagi. Nah, kalau tanya kita boleh jawab. Orang muda-muda je tak boleh nak jawab dah kalau bab agama ni. Kalau bab nyanyi, bab main, bab larau ti. Kalau jawab man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Surah mana kau? Surah mana? Kalau orang tanya. Surah Al-Ankabut, kita tak jumpa jari dah. Surah Labah-Labah. Budak-budak ni reti surah Labah-Labah. Tak ada masa nak layang. Nampak? Kumpulan spider tahu. Nampak? Labah-Labah kumpulan spider tu tahu. Kalau surah Al-Ankabut tak tahu, spider tahu. Terus memburu menawan cintamu. Betul. Tu mana? Kita buat modal. Jangan marah. Dah. Tu pandai. Tengok konsert siapa ada semayang. Scorpion mari tu. Kuala Lumpur. Berapa ribu orang dah semayang. Budak-budak muda. Jadi dia sedar orang yang tidak semayang, Scorpion akan ketik dia dalam kubur. Betul tak? Diceritakan dalam hadis, orang yang meninggalkan solat disediakan baginya kala jengking. Kala jengking ni Melayu. Orang putih panggil Scorpion. Dia tak erti lah tu. Dia ingat Scorpion honu, hot nyanyi. What you give, you get back. Orang muda ni Quran bola ayah dia Siratul Labi. Faham? Dah anak Wairi Magdu. Anak. Faham? Ayah tu Siratul Labi. Faham tak? Ahli sama hidup. Faham tak? Dah kalau hak nimbang balik awal terus. Allahu Rabbi, betul semula kita ni jauh dah. Jauh sangat ni, gona balik. Generasi yang buta Al-Quran. Orang dulu kalau ada anak dia tak pandai Quran, dak wi tubik di rumah. Takut orang tahu dia ada anak tak reti baca Quran. Duduk rumah kena kurung. Kita tak ada had dah. Tuition Ayah siapa tak pergi dengar pada doa. Layan ke tuition anak.